Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 6? Ketemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bidang seni anda. Okey, cikgu harap kamu dah menonton video yang bahagian 1 nota dan penerangan. Okey, kali ni kita nak pergi pada penghasilan karya corak terancang cover buku pada tajuk susunan kreatif. Apa pun subscribe dulu ya. Langkah pertama, kita sediakan dulu alat dan bahan untuk kita hasilkan cover buku dengan corak sisik ikan. Macam biasalah, pensel nak melakar, gunting nak motong, gam nak tampal, kertas warna. Okey. Nanti kita akan buat template menggunakan kertas lukisan dan juga buku. Tak kisah buku yang nipis macam ni boleh, ataupun yang tebal sikit macam ni pun boleh. Mana-mana lah. Okey, terpulang, tak kisah. Ataupun buku nota sekolah kamu pun boleh, tak ada hal. Jom kita berkarya. Mula-mula kita ukur dulu berapa luas kita punya permukaan buku ni. Cikgu buka buku tu kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Kemudian kita ukur, ambil pensel je, kita tarik macam tu. Okey, kalau kamu nak ukur dengan pembaris pun boleh, tak ada masalah. Okey, langkah berikutnya kita nak buat template. Template ni macam mana? Mudah je Cikgu gunakan jangka lukis, kita buat bulatan. Okey, kalau korang tak ada jangka lukis, korang boleh je guna penutup botol ke, duit shilling, ataupun carilah apa-apa yang bulat. Okey, kamu lukis macam tu. Dah dapat rupa bulatan macam tu, kamu potong je lah dengan gunting. Hati-hati nak gunakan gunting. Okey, tujuan ni kita buat template ni supaya kita mudah lah untuk melukis pada kertas warna yang lain. Kemudian kita dah dapatkan bulatan tu supaya dia seragam tau. Tak kisahlah berapa banyak kertas warna kita nak guna nanti, bulatan tu ataupun rupa bulat ni dia akan seragam banyak. Sebab kita akan gunakan motif yang berulang-ulang untuk kita menghasilkan corak terancang. Jadi motif tu nak diulang-ulang, jadi kalau boleh biarlah ukurannya sama. Sebab tu kita hasilkan template. Ini kertas warna yang kedua. Tadi kuning, hijau. Kemudian nanti kita ambil lagi beberapa helai kertas warna untuk kita hasilkan lebih banyak motif ni ataupun corak ni untuk kita tampal pada kertas lukisan. Makanya ini yang dikatakan pengulangan motif tadi. Motif rupa bulatan ni diulang-ulang banyak. Nampak tu ada macam-macam warna kan. Okay, dah dapat semua ni, kita ambil kertas lukisan yang kita dah ukur awal-awal tadi, kita potong lah. Kita potong cantik. Macam cikgu kata lah, kamu boleh guna pembaris. Kalau tak ada pembaris, kamu bolehlah gunakan kuasa macam cikgu ni, kuasa agak-agak. Okey, kemudian kita ambil gam, glue stick tu, kita sapu pada kita punya kertas warna. Kemudian kita tampal sajalah. Nampak tu macam mana cikgu tampal? Mudah je kan? Kamu pun boleh buat ulang-ulang. Pastikan warna tu bertukar-tukar lah. Nak buat warna yang sama pun boleh, nak tukar-tukar pun boleh, nak buat selang-seli pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Yang cikgu tunjuk ni cadangan seperti mana yang ada dalam buku teks. Cuma yang dalam buku teks tu, jarak setiap rupa bulatan ni lebih rapat. Macam cikgu ni, cikgu macam jarakkan sikit, ada ruang sikit kat situ. Sebenarnya tak kisah, mana-mana pun boleh. Yang penting kita cuba buat susunan corak sisik ikan. Susunan sisik ikan macam ni. Kat sini sebenarnya kita dah mengaplikasikan bahasa seni visual, jalinan dan juga harmoni tau. Harmoni pada penggunaan warna tu, ada kepelbagaian warna, kemudian jalinan. Maka terhasilnya jalinan sentuh tau bila kita pegang kertas warna yang banyak-banyak tu. Secara tak langsung kita mengaplikasikan teknik collage. Kalau ada ruang, itu dah jadi mozaik. Ingat lagi kan? Kemudian kita tengoklah mana bahagian-bahagian yang tak kena kertas warna tu. Macam belakang tu ada nampak putih-putih lagi tu, kita tutup lah. Kita tutup sekeliling tu supaya penuh nampak. Corak tu dah tutup keseluruhan kertas lukisan kita. Dah siap tu, kita ambil gunting, kita gunting bahagian-bahagian yang tepi yang lebih-lebih tu, yang dah tak guna tu. Kita nak gunting ni, kita terbalikkan sebelah belakang supaya mudah kita nampak ada garisan kat situ. Kita ikut saja garisan sempadan tu. Lepas tu apa nak buat? Bersihkan meja kita. Macam biasalah, kebersihan mesti diutamakan. Okey, ambil buku nota. Macam ni buku nota anak cikgu je ni. Cikgu pinjam buku dia. Sebab cikgu nak tunjuk contoh je kan, macam mana nak buat corak susunan sisik ikan ni. Okey, cikgu ambil buku dia. Dia kata tak apa, ni memang buku lebih, dia tak guna. Jadi cikgu pakailah. Kita manfaatkan apa yang ada. Okey, kemudian kita ambil double sided tape ataupun pita pelekat dua muka ni, kita lekatkan di bahagian belakang tu. Nak guna gam boleh, nak guna pita pelekat ni pun boleh. Tengoklah mana yang mudah kita guna. Macam cikgu ambil pita pelekat lah, yang ni lebih mudah. Kalau tak ada benda ni, kamu guna gam biasalah. Cuma bila guna gam tu, dia agak banyak penggunaan gam tu. Nampak macam okey tu, cabut dia punya kertas tu, kemudian kita lekatkan kepada buku nota. Dalam projek ni kita dah belajar beberapa bahasa seni visual antaranya rupa, jalinan, harmoni, kepelbagaian dan juga ini dia, imbangan. Pastikan seimbang kita punya corak susunan
sisik ikan ni nampak kan, senang je sebenarnya, taklah susah mana. Cuma dia agak lama masa kita nak buat itulah rupa bulatan ni kan, motif corak tu, yang tu penat sikit. Okey, dah siap bahagian tu, kita tambahlah sikit kita punya aksesori ataupun hiasan macam ni. Cikgu ambil stiker bintang-bintang ni, tampal saja di bahagian tengah tu. Cikgu cuba tiru macam dalam buku teks tu, walaupun tak sama tapi lebih kurang lah kan. Nampak cantik tu, okey lah kadang-kadang seni ni tak cantik di mata orang tapi cantik di mata kita. Yang penting kita puas hati. Okey, cikgu rasa kamu dah nampak macam mana cara nak buat corak susunan sisik ikan. Jadi bolehlah cuba buat di rumah. Okey, kemudian tunjuklah pada cikgu kamu untuk kamu dapatkan grade yang baik. Itu saja carangan daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek terbaru daripada Cikgu Syukri pada unit yang ke-6 ni juga, bertajuk Gerak Beritma. Yang mana kita akan aplikasikan corak terancang pada produk. Okey, itu saja daripada Cikgu Syukri. Jangan lupa share, like dan subscribe channel Cikgu Syuk sebagai tanda sokongan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.